katanya. Aku kacang hijau, ia kacang soya. Halo. Aku kacang tanah, dia kacang daun. Betul. Ku kacang parang, dia buah pinggang. Dia kacang kuda. Dia mata hitam. Memang Aku mendai mengumpai rupa, kasihannya pun berbeza. Yang satu nama siapa dia? Belagak. Berhati-hati sikit dengan skuter tu, Mat. Kalau apa-apa terjadi nanti, siapa yang susah? Alah, bosanlah kalau tunggang perlahan-lahan. Nanti kita lambat sampai ke pantai. Kan, Mat? masa itu emas. Biar lambat asalkan selamat. Tepat sekali, Dol. Mat. Port Dickson 60 km. Jauhnya. Ya, betul, Jeff. 60 ke 6 kilometer. Betul. Tu, nampak tu. 60. Dul. Oh, Dul. Hah? Ada apa, Moi? Dul, aku lapar lah. Tu. Dul berhenti kat kedai tadi lah, Jeff. Okey. Ish, kacau lah Jeff ni. Hello? Hello? Din. Jom pergi kedai tadi. Dol berhenti kat situ. Gerai? Okey. Mat, pusing. Pergi gerai tadi. Yelah. Sedapnya. Aku lapar lah. Sedapnya. Wish, Moi. Jangan gelojoh sangat makan tu. Nanti tercekik pula. Aduh. Aku lapar lah. Kan aku dah kata. Makan tak ajak. Wah, macam sedap je ni. Buat sikit, Mon. Mana boleh? Ni aku punya. Kedekut. Pergilah beli sendiri. Tak apa. Alah, tak payah gaduh-gaduh lah. Aku belanja. Pergi pesan apa yang kamu nak. Belanja? Bos, teh tarik gelas besar 1, roti canai 2. Kasih saya jus tempikai 1. Nasi lemak 4 bungkus Okey. Mat, sendawa macam meriam buluh. Kawan-kawan, jom bergerak. Nanti lambat pula sampai ke pantai.
Betul juga tu. Mat, Din, kamu berdua pergi ke skuter dulu. Aku nak pergi bayar kejap. Percayalah. Terima kasih. Terima kasih belanja makan, Jeff. Terima kasih, Jeff. Sama-sama. Jomlah gerak. Nanti lambat pula. Betul tu. Halo. Kenapa pula ni? Meh, aku tengok kejap. Sah. Enjin skuter ni ada masalah sikit. Skuter rosak. Ayah. Hehehe. Jangan risau Moy. Aku boleh betulkan. Hore. Kejap Nak jumpa Mat dengan Jing jap. Mat, Din. Aku rasa kamu berdua pergi dulu kot. Takkan tak jadi pergi berkelah kot? Macam ni. Skuter Dol ada masalah sikit. Aku nak baiki skuter tu. Oh, okey. Kau gunalah peta yang aku kasih kat Din malam tadi tu Okey. Din, kau bawa tak peta tu? Ada. Jangan risaulah. Aku dah letak dalam beg. Okey. Kalau macam tu, aku nak pergi sambung betulkan skuter Dol. Elok-elok tunggang skuter tu. Okey.